Badan manusia dicipta untuk lindungi kau. Tapi kadang-kadang, ia tersalah langkah. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Sistem imun wujud untuk lawan musuh. Virus, bakteria, ancaman luar. Ia kenal apa yang perlu diserang dan apa yang perlu dilindungi. Tapi dalam sesetengah manusia, sistem ini keliru. Ia tak lagi bezakan mana musuh mana diri sendiri. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Sendi sakit, kulit rosak, organ rosak perlahan-lahan. Bukan sebab badan lemah, tapi sebab badan terlalu rajin melindungi. Sehingga ia mula menyerang tuannya sendiri. Yang menakutkan bukan penyakit itu. Yang menakutkan ialah hakikat bahawa mekanisme boleh jadi punca kemusnahan sistem badan. Sama macam manusia. Bila ketakutan terlalu kuat, bila kawalan terlalu ketat, bila niat baik tak pernah dipersoal, kita mula menyakiti diri sendiri atas nama perlindungan. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!